Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni ada macam ketumbuhan di kepala, tapi dia bukan seluruh kepala, di ujung nadi, urat. Jadi saya ada daripada tahun 18 saya dah kena penyakit ni, tapi saya tak tahu. Saya tak tahu. Cuma pergi doktor bagi ubat, tahan bisa je. Bisa di ni, kedua-dua belah ni. Lepas tu, kalau makan ubat, okey. Dalam masa berapa lama, sakit balik, angin. Jadi satu hari tu saya jumpa dengan pergi hospital. Saya cek, masuk. Jadi doktor tu panggil saya masuk mammogram. MRI. Dah masuk kat sana dalam masa 2 minggu, result keluar. Doktor tu kata, dalam urat di kepala ni, ujung dia ada belut. Jadi dia kata bahayalah. Kemudian tersatilah. Dah bahaya, dia panggil saya operate. Dan saya tanya dia pula, kalau nak operate ni kepala ke macam mana? Tak, dia kata. Operate ni dekat paha, bukan dioperate. Dicucukkan nadi ni, urat ni, cucuk sampai ke kepala, kemudian dia ikat. Yang belum tu dia ikat di hujung tu. Jangan sampai belum tu meletup. Itu katanya. Kalau meletup, saya boleh collapse. Takutlah dengar. Kemudian saya sehatilah. Sehati dah lepas tu, saya tiba-tiba memang sakit masih tak hilang. Makan ubat je lah. Ubat daripada pharmacy lah, doktor lah, hilang sebentar, sakit lagi pula. Kemudian tiba-tiba saya teringat dengan Syah. Saya call dia. Syah, saya cakap, boleh tak tolong saya? Saya cakap lah penyakit saya ni. Kemudian dia kata, okey. Dia datang. Segera. Dia satu orang datang bawa Nurtika. Kemudian dah datang tu, dia ajaklah saya makan apa ni. Saya cuba, dah makan, ada kurang. Dah kurang tu, setelah tu saya makan, doktor cek pula. Masuk MRI sekali lagi. Dalam masa 4 bulan lah. Masuk, cek lagi, dia kata maintain je. Tak ada membesar. Cuma dia panggil saya kontrol, jangan susah hati, kontrol diri sehat lah. Sehat, happy. Kemudian makan, jangan banyak kolesterol, jangan banyak lemak. Takut urat kita tersumbat. Okey, saya ikut kata doktor. Lepas tu, saya makan je, tak berhenti. Nurtika. Saya makan tak berhenti. Makan, tiba-tiba dah berapa bulan saya makan, tiba-tiba Syah telefon saya. Dia kata, dia nak tengok saya lah. Nak datang, datang saya. Kemudian saya cakap, buat apa datang sini? Nak tengok. Cakap, nak tengok, okey lah. Datang. Dia tengok saya sehat. Alhamdulillah. Kemudian dia kata saya makin muda. Tak ada macam umur 77. Lepas tu saya makanlah sampai sekarang. Kemudian saya tak bagi tahu orang lain. Saya nak cuba sendiri dulu. Sampai saya boleh sehat. Lutut pun dah okey. Tak adalah saya nak sakit, nak sujud, apa tak ada lagi. Kemudian kepala pun maintain dah. Sampailah sekarang. Alhamdulillah. Tak ada sakit lagi Tak ada sakit lagi. Semua ini Allah punya kuasa. Allah yang menemukan. Satu lagi dengan menjahit. Saya sekarang, dulu saya menjahit. Memang saya menjahit. Dalam rumah lah menjahit. Sekarang saya menjahit 1 minggu saya boleh siap 8 pasang baju Melayu. Saya tak ada rasa letih. Sejak makan Nurtika? Semenjak makan Nurtika. Saya duduk daripada pukul 9, duduk, jahit,
Zuhur, semayang lepas Zuhur, mulai lagi balik. Kemudian cuma angkat asar, semayang asar. Lepas tu pukul 6 stop. Saya tak ada rasa letih. Saya makan ni je. Mudahanlah orang-orang yang lain ikutlah macam saya. Saya sihat Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Ini semua terputus Allah. Berjumpa dengan Syah Dan Nutrika. dan Nutrika. Alhamdulillah. Okey bos. Okey. Itu dia perkongsian